Bayangkan satu barang kecil muat poket tapi nilainya cukup untuk beli motor tunai. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Itulah emas. Benda kecil, senang simpan tapi nilainya besar dan diiktiraf seluruh dunia. Tak kisah kita berada di Malaysia, Jepun atau Eropah, emas tetap laku. Anak muda ramai suka barang yang rare dan ada nilai. Tapi emas ni bukan sekadar rare, ia juga kekal nilainya walaupun 10 tahun simpan. Contoh, 50 gram emas muat dalam tapak tangan tapi nilainya lebih RM15,000 hari ini. Kita boleh bawa ke mana-mana, mudah disimpan dan bila perlu boleh tukar kepada tunai dengan cepat. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau nak ada simpanan yang kecil saiznya tapi besar nilainya, mula simpan emas sekarang. Sikit-sikit, lama-lama jadi koleksi yang bernilai tinggi. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa di next video.